Okey geng, Assalamualaikum. Tu dia geng, kita ada produk baru. Cuma barang ni dia salah, kena test dulu. Kebetulan kita nak pergi RZ member ni, saya kena test dekat motor dulu. Supaya kita tahu nanti carbon dia ada masalah ke, color dia ada masalah ke. Lalu kita nak tengok dekat sikit benda apa ni. Tu kita tengah buat botol belakang. Botol belakang carbon fiber tu. Carbon, sini alloy. Okey. Kita akan jual dia macam ni. Saya bukan, benda ni saya jual asing, saya tak jual satu set. Saya jual asing. Jadi RZ botol ni boleh pasang kat semua motor. Semua motor yang jalan pipe on ke, pipe senapang ke boleh pakai. Okey, lepas tu dia boleh kat RZ, boleh kat 125, dekat RR, dekat apa pun semua boleh, asalkan ada batang belakang ni. Yang tak ada belakang batang ni tak boleh lah. Okey. Jadi kita akan jual macam ni nanti. Set dia macam ni. Contoh dia macam ni. Kita akan jual set dia macam ni. Tapi yang dekat sini saya rasa saya akan bagi tinggal plate macam ni lah. Sebab apa? Bila macam ni, hampa nak welding dia susah. Jadi saya akan buat plate yang macam ni. So nanti bila dah potong ikut kedudukan lah, nak pendek kan, nak panjang kan, potong ikut kedudukan masing-masing. So kita jolok yang besi ni masuk, kita welding terus. Welding terus. Nak welding luar dalam boleh, nak welding luar saja boleh. No? Dia akan duduk macam tu nanti lah. Jadi saya akan bagi plate macam ni lah. Saya tak bagi macam ni dah lah. Macam ni tadi saya ingat macam susah lah orang nak welding. Kalau kita welding macam tu dia kurang kuat. Jadi kalau kita serlung masuk macam ni, dia lagi cantik lah. Kita serlung masuk tu, dia welding jadi lagi kuat. No? Okey. Kalau ni kat tangan saya ni ada hijau, biru, merah, purple dan juga orange. Saya duk tengah fikir apa komen sat. Warna apa yang sepatutnya saya buat? Warna apa saya kena buat? No. Material carbon no. Carbon fiber original. Okey, jadi lagi satu pula kita akan bagi set dia macam mana tau. Exhaust ni, botol ni kita akan bagi satu lagi sensor lebih. Dalam dia dah ada yang jenis lubangnya. Dalam dia jenis lubangnya. Saya akan bagi lebih satu yang mana yang orang tak mau ada lubang. Contoh dia kan jenis exhaust senapang. Exhaust senapang tu hampa buka skru belakang ni boleh tukar buh dalam. Jadi senapang lah. Kalau hampa pakai terus yang macam mana dapat ni, dalam ni dia akan ada lubang macam ni. Mana kata hampa akan dapat dua silencer lah. Satu silencer kita pakai pipe on punya style, satu silencer dia pipe senapang, tak ada lubang. Jadi saya bagi siap-siap. Hampa cuma daripada luar kita nampak macam exhaust pipe on lah, tapi dalam senapang kalau pakai silencer ni. Kalau pakai yang ni dia jadi pipe on lah. No? Ni kedudukan kat motor. Yang ni motor ni sebab ada isobor dia kalau ungu, saya buh botol kalau ungu kat dia. Yang ni pula sebab isobor dia kalau merah, saya buh botol yang merah kat dia. Tu dia geng, no. Kita tengok kat sini. Tengok. Kedudukan semua handsome geng. Tu kat motor. Tu dia. Tak handsome, no. Color pula tengok. Orange, purple, merah, hijau, biru. Handsome, takkan tak handsome. Ni bukan yang wayang-wayang punya carbon pula meh, original carbon lah. Carbon original lah. Elok geng, elok. Tak lawak lah. Duduk kat motor tu dia nak kata apa tu. Okey, motor ni saya jalan pakai pipe senapang lah. Dalam saya pakai silencer yang ni. Yang motor ni saya pakai yang ada lubang-lubang. Jom kita start tengok macam mana bunyi dia.